Korang ni memang tak serik-serik kan? Memang korang ni memang suka kena kencing dengan Anwar Ibrahim kan? Betul tak? Sebab tengoklah contoh macam malam ni. Tajuk dia meraihkan peserta misi Sumut Flotilla. Tapi kau tengok poster-poster yang ada ni semua muka Anwar Ibrahim. Semua muka dia. Menunjukkan dia hero. Dan sepanjang misi ni pun, korang boleh tengok. Cerita dia pasal Anwar Ibrahim je. Dia buat-buat acara terpaling lah, apa semualah. Jadi guys, cukup-cukuplah diperbodohkan oleh Anwar Ibrahim. Ini bukan isu tentang, oh politik kau tak suka pep-pep. Kalau dia boleh kata Firaun ada jasa, dan korang masih beranggapan bahawa tak ada apa-apa, bermakna memang mati dah hati kau tu. Mati dah hati kau tu. Sebab kau tak kenal siapa Anwar Ibrahim. Negara ni jahanam sebab dia. 3 tahun ini, macam-macam perkara yang berlaku, masing korang tak nampak. Tapi oleh kerana misi Sumut ini, PMX katanya penaung, maka kau rasa, oh Anwar. Guys, please lah. Saya tak minta korang percaya apa saya cakap. Tapi saya minta korang fikir. Jadi malam ni, himpunan ni adalah untuk Anwar Ibrahim. Bukan untuk peserta misi, apatah lagi untuk rakyat Palestin. Jadi, kalau kau rasa kau nak pergi, nak jadi pengikut Firaun, silakan. Cuma, ingatan saya kepada semua, jangan jadi baruah Anwar Ibrahim. Kerana dia adalah baruah kepada Israel Zionis. Assalamualaikum.